Okay, 8 pagi kita pagi ni dekat kedai ni. Kat Pekan Danau ni. Waalaikumsalam. Tolong. Ya Haji, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah lama kita tak bersiaran dan bercuti. Tak bercuti. Hari ni kita dekat Hanya bersama rantauan dekat Danau. Sebab masa ni kita baru sampai dekat Sempadan. Baru lepas cop immigration, cop pasport tadi. Ini berada di Danau untuk sarapan pagi. Kita dekat Pekan Danau, sarapan dulu. Sebelum ke Hanyai. Lepas ni kita nak ke Hanyai. Pekan Danau ni sepadan ni, lepas cop pasport tu kita dah masuk ke Pekan Danau ni. Kalau belah Malaysia kita panggil Bukit Kayu Hitam. Di sini kita panggil Pekan Danau. Sini pun bandar ni pun besar juga tu, Pekan Danau ni. Dah dah sekali. Tarik. Tarik kan. Dah udah dah. Satu je. Okay. Ni apa? Ni green, oh ni green bum. RM100 lah. 100 lebih. Okay. Dia jodorin. Coba. Terima kasih. Okay, kita nak masuk dekat kedai kacang. Dekat dalam kawasan apa tu? Dekat Indonesia. Indonesia yang kacang-kacang tu. Oh, tu dekat Padang tu dulu tu best seller. Oh, ni Maggi ni je. Berapa harga ni? 195, RM19. Satu sekali lah. Oh, ni Maggi yang ini. Oh, ada merchandise. Tadi kata nak ambil gambar. Dah kacang, tak tahu nama dia. Ini sedap ni dah cakap. Dehydrated mango. Oh, tahu. Sedap ni. Itu. Tapi harga dia tak tahu lah. RM13. Tahu lah. Dia cakap kat sini mahal sikit daripada dekat pasar apa tu? Halal, ada cok halal je ni. Oh, ada? Ni RM160. Kaya murah ni, RM160 ni. RM16. Banyak ni kacang parang ni. Kacang parang sedap je. Oh, RM84. Ni apa?
Oh. Kan? Kulit limau. Ni dia. Mana? Kulit limau Bali. Oh, sedap. Hari-hari dia sedap. Ni dia tak kala kan. Ada. Ni buah apa kot? Buah salah. Buah gabung ni. Buah kabung. Manis. Ya. Buah kabung. Oh, ni. Kan dia kata test semua, lepas tu tak payah beli. Tak beli. Ni mana tutup ya? Berapa ikan bilis ni? RM19. 195 baht. 300 tapi 300 gram. Cantik ya? Oh, cantik. Halus tu buat bubur nasi. RM3. Ya Itu itulah apa tu? itulah, inang-inang. Oh. Cantik. Okay. Spicy. Apa tu kacang-kacang. Banyak yang halal lah, ada cok halal. Walnut lah, walnut. Oh, walnut. 165 baht. Dalam RM17. Kita nak masuk. Dah dah. Thailand t-shirt. Factory price. Oh. Ni kan ada gajah. Oh. Dengan kulit. 60 kat RM67. RM70. Dia tulis apa? Hat Jai Songkran. Hat Jai. Besar ke dia ada? Sebab sana tu ada lagi. Sana tu ke dalam. Dia tak jalan kot. Ni keyboard saya. Genuine leather. Kita ada genuine. Banyak orang Malaysia beli kat sini. Barang kulit. Okeylah, kita tak beli apa, tengok je. Kita dekat Kaisar Souvenir Shop. Hai, selamat pagi. Kita orang bercuti sekarang ni dekat Hanyat Thailand. kita orang sekarang ke Hat Nyai di Songkla. Apa tu 4 hari 2 malam, hari ni hari Sabtu, kita kembali hari Isnin. Sampai tadi pukul 7 kita dah masuk lepas solat subuh ni dekat Changlun. Kita dah masuk terus masuk dekat checkpoint, dekat Kayu Hitam. So tadi kita dah makan dekat Danok, lepas tu kita orang dah jalan dah dekat Irrawaddy Harbour. Lepas tu kita orang jalan tadi dekat Kacarain tau. Sekarang ni ada dekat Kaison. Lepas ni makan tengah hari. Nora Palace. Nora Place. Nora Plaza. Nora Plaza. 4 tempat lah Nora Plaza. Untuk hari yang pertama. Hari pertama. Pada kita orang check in. Lepas tu petang nanti free and easy. Naik tuk-tuk. Pergi Asia Market. Asia Market. Lee Market apa? Lee Market. Lee Garden. Lee Garden. Ya ke? Entahlah, tak tahulah. Lee Market dekat area yang kita tak, area sini je lah, Hat Nyai. Besok nak pergi ke Songkla, pantai Samila Beach. Samila Beach. Dan Grand Mosque Songkla. Dengan tempat gajah tu, Walk Camp, apa camp tak nama? Campur. Camp tempat gajah lah, itu je. Lepas tu, hope enjoy. Cuaca mendung dekat Thailand ni. Tak panas, tak hujan. Target makan apa sini?
Tom yum Thailand. Tom yum kun. Apa yang menarik dekat Thailand, ada share kawan-kawan. Banyakkan sebenarnya blog untuk Hat Nyai ni memang dalam blog memang bersepah, banyak orang dah buat, orang dah pergi kan. Kita pun tak nak ketinggalan. Sekarang kita buat juga ke Thailand. Hat Nyai. Mungkin ada rezeki akan datang kita nak pergi mengala ke atas lagi. Sampai ke Bangkok. Sampai Bangkok. Sebab tengok cara jalan tu kita macam tahu dah kan. Cuma nak masuk sendiri tu nanti ya, insya-Allah nanti kalau ada. Itulah sebab tak biasa. Kita tak biasalah. Sebenarnya kalau ikut prosedur senang aja. Cuma kita tak tahu prosedur tu macam mana kan. Kita enjoy dekat Hat Nyai Songkhla. Souvenir shop. Murah ke baju sini berapa? BLB kata kasi mahal sikit. Besar ni kedai. Luas kedai dia. Souvenir, Kaison Souvenir. Naratiwat. Oh, ni banyak ni. Oh. Okey, kita dah beli apa ni? Apa nama kita beli tadi? Ada kadar yang kita beli. Tak ada. Jalan. Okey. Makan hari ini. Nasi cawan. Oh, start eh. Oh, start. Ini sotam ni. Dah habis dah. Pakai lagi. Buat sendiri. Sotam betul? Kita tak makan di sini ya, ni halal lah. Banyak lagi yang dia tu. Banyak lah. Diiring tipis-tipis tu kan. Ui, daging merah. Sabu-sabu. Kalau nak makan noodle. Jumbo noodle. Cuba. Bawa tu dia top up udang lagi lah Jen. Jen. Dia top up lagi udang lah.
Oh, banyak udang. Favorite. Mewah. Favorite. Udang. Ramai pelanggan. Hari ni kita berdua je makan. Kita bakar-bakar ini. Udang bakar dia. Daging bakar. Sotong. Udang galah. Banyak lagi ada ikan semua ada. Ada? Ambil. Boleh makan dia ambil ya. Unlimited. Okey, gang, kita makan dulu. Makan dulu. Oh, tak boleh? Dia buaya yang terpanjang di dunia rasanya. Ada? Okey, kita dah makan dekat kedai ni, dekat restoran Kong. Tu nama Pun kita berbual. Kalau makan penuh, penuh. Gendut benda ni. Kau tak bagi goyang kita ikat dah tu. Alhamdulillah. DJI. Kita jadi DJI tak ada bateri. Tak ada bateri? Okey, kita dah makan dekat di sini. Jom, kita dah makan sini dekat mana? Kita makan dekat buffet halal. Okey tak? Tapi makan puas lah Makan puas. Dia punya menu, dia punya apa seafood apa. Everything is fresh. Tapi memang kalau kata dia punya apa? Dia tak lokek lah, dia punya top up udang tu kan. Every cookies saja dia top up. Sikit je dia top up. Udang galah, udang putih, udang daging ikat. Tapi okey lah, murah. Okay, next. Memang surga makannya. Okay, next. Kita lepas ni balik hotel, lepas tu semayang. Okay. Okay. Kita dekat Campuak Camp, Hat Nyai. Kita nak tengok sini tengok gajah. Okey. 1, 2, 3. Apa lagi? So, dia punya apa? Reception dia? Is that big bird punya bird park? Siapa? Elephant. Tu dia punya siapa nak tengok. Oh, elephant riding. Elephant riding 700. ATV 700. Monkey show 3. Vegan bird park 100. ATV 700. 700. Okey, selamat datang ke Campuak Camp, Hat Nyai. Hai. Kita beli makanan dulu, pisang. Oh. Can fit. One ah. Jatuh. Ni. Jom. Patah. Tolong. Kasi Dapat pisang. Dia nak lagi. boleh pegang.
Boy or girl? Girl. This one boy. How? Oh boy. Serius ah? Pegang eh? Dia tak mau ada. How old? How old? 3. Oh, dia boleh beli. 6. Oh, besar ya, 6 years. Kan? Boleh ke? Dia makan boleh letak. Semakan lah. Foto grup pun sudah tebak. Foto grup ke? Kak, hot latte satu. Kiwi whipped cream. Whipped cream. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dekat Hat Nyai lagi. Dekat Cak Puang Elephant. Cak Puang Camp. Pak Gajah. Tempat hari ni kita hari kedua dekat Hat Nyai. Lepas ni 1 jam dekat sini. Lepas tu nak pergi ke Songkhla, Samila Beach. Lepas tu floating market, malam naik bazar. Itu je kot. InsyaAllah kalau cuaca baik. Hari ni nampak cuaca cuaca elok, panas. Okay, second day di Hat Nyai. Minum dulu. Kita order latte, hot latte dengan kiwi, whipped cream. Dua barang baru berapa harga? Dua barang 200. Dua barang 200, RM20 lah, RM23, RM26. Something like that. Nope. Bagi sudah. Okey. Okey. Lagi dua kan? Nanti datang lagi. Okey. Dia enggak. Tak, dia dah suruh orang-orang yang nak ajak. Ha? Sama-sama. Bagi. Siapa nak lagi cepat? Okey. Okay, bye-bye. Hai, bye-bye. Chân lại đắp được. Chân để cho đi ca rồi sao rồi. Okay, kita ada dekat Samila Beach. Okay, welcome to Songkhla City.
Kita dekat Samila Beach. Cantik pemandangan dekat sini. Skuter cantik ya? Pakai dah. Beli ke dah pakai? Beli kena makan. Ya, tu. Mahal tak sini? Okey tak sini? Okey tak harga dia? I don't know. Ni boleh lah 100 Pak. Tak boleh. Tiga. 300. Kan? Tapi pantai dia cantik. Patutlah Samila Beach ni dia Popular. dia popular kan? Mana yang patung dia? Patung yang Samila Beach. Oh. Oh, tu lah. Tu lah. Oh. Okay, kita nak gambar dekat Duyung. Duyung Mas. The Golden Mermaid, ramai orang nak bergambar dekat sini. Beratur. Antara port yang paling viral sekali adalah 7-Eleven. Kita dah masuk 7-Eleven. Sedapnya. Singgah solat di masjid. Ada dua color, coklat dengan hijau, air laut dia. Sini depan dengan masjid yang kita solat tadi ni, dekat tepi laut pada Songkla. Ramai orang. Cantik ya. Tapi walaupun dah lama kan, tapi bila ambil gambar tu macam cantik gitu. Perkampungan Islam ni, sini dia cakap kan, kampung ni masih lagi ada ramai lagi boleh cakap Melayu. Sini majoriti ni semua orang Islam lah. Banyak jualan. Okay, kita dah siap solat dekat Bandar Songkla. Masjid di tepi pantai. Banyak orang Islam duduk kat sini. Lepas ni kita nak pergi Masjid Jamek Songkla tu. Supaya kita solat dekat sini dulu. Takut tak sempat. Ada helikopter lalu. Masjid Jamek, masjid besar. Sini. Kita nak pergi situ sekejap, pergi makam tu sekejap nak? Jom. Kita nak pergi makam Mufti Songkla. Kita tak naik atas lah, kita daripada bawah je. Sebab tadi dah semayang lah. So nak naik dia 3 tingkat.
Cantik kat landscape dia, tapi besar kan? Tapi luas lah dia punya tu. Okey, pondok tu makam bekas Mufti Haji Abdul Aziz. Oi, ikan apa ni? Oi, oh ikan ni lah, ikan lampam. Buat perkasam. Banyak ikan. Obat. Okey, masuk sini, masuk sini. Nanti kita kumpul depan sini. Boleh scan. Mami apa? Jalan mana? Oh, kata nak ambil gambar dekat sini host tadi kan diorang. Kuda laut. 34, RM3 lebih kurang. Ada bot dia? Ayo. Oh. Dan. First spot tu. Oh, sorry. First spot tu help. Itu luck, itu lead, itu love. Lepas tu dia hantar kat mana? Charity. Oh. Yes, sir. Saya masuk di YouTube tau. Okay, kata action buat Masih ada. Okey. Okey, pilih
Lagi. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua akan. Kita dekat Klang Hill Floating. Floating Market. Itu dia punya apa, pintu gerbang dia. Kita nak jalan dekat apa tu, Pasar Terapung. Pandangan pada atas. Jom lah. Okey, daripada jambatan tu, sana ada lagi tu, pasar tu. So kita nak ke kanan, kita masuk ke pintu gerbang ni, Klang Hill Floating Market. Ke bawah. Tinggi tangga dia. Berapa jen? Seratus lah. Wah. Minum? Okey. Oh, yang itu ada tu. Ayam nak ada tangkai ya? Tu bekas kena pulang balik ke? Tak. Lepas. Tengok bekas kena pulang balik. Bawa balik. Boleh bawa balik Oh, Ni nak bawa balik. yang ni boleh bawa balik kan? Okey, menyesal pula beli buluh ni. Nak pula. Apa dia nak beli lagi? Tukar. Itu dekat Kelantan pun ada tahu. Abang nak ni. Benar. Ini Hello Kitty. Tu tu. Oh lah. Oh ya. Tolong ambil gambar saya sekejap. Tu Doraemon. Dah. Ambil gambar dulu. Ni spicy salad. Jangan spice sangat lah. Kurang pedas. Letak lu, letak lu. Sebab I letak kamera. 40. Terima kasih ya. Kerabuk Maggi berapa? Tak. So rasa panas ada. Tak apa. Sebab kenyang lagi. Ya betul. Kalau nak makan apa saya tepi dekat tu asyik nak makan. Ya. Tak. Dah pedas ke? Tak pedas ke? Sebelah kanan, sebelah kiri makanan. Klang Hill Floating Market. Just nice. Okay.
Central Hat Nyai, lalu checkpoint. Yang bawah ni dia banyak makan. Dia tadi pergi sini ya? Ni lah, ni yang terbesar lah ni. Dia kena pergi ni. Central Hat Nyai ni. Ya, okey. Memang kita datang sini ya? Kena datang. Asian Market tu kan weekend kan mesti dia tutup lambat dia tu kan. Lepas ni kita boleh pergi Asian Market. Dia tak tahu tak jalan sangat ni. Okey, itu je. Kita dekat Central Hat Nyai. Dah connect. 9 dah tutup. Lee Garden. Dah bayar dah? Dah bayar dah? Dah. Dah aku orang dah bayar dah. Okey abang. Terima kasih. Saya nak pergi Lee Garden and Food Masters. Balik kan. Tidak berjalan eh. Woi, laju betul dia bang. Alana. Ini pun ni macam. Tengok semi. Woi, berapa ya? Memang ramai orang China. Oh. Ingat Lee Garden ni. Sana Indonesia eh? Oh, yang brand. Cak ayam dia. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. On the way balik KL hari ni. Sebelum balik kita nak singgah dekat makro di Hat Nyai ni. Kat sini masih ada makro. Dekat KL lah tak ada sama makro. So kita ke makro Hat Nyai. Jom ambil gambar je. Alhamdulillah ini nasi kambing roti. Ini minyak paket. Taklah berapa satu beg ni contoh. Oh je bawa ni je. Tis apa nama dia? Mana? Ni nama dia kaumok. Ni cute. Oh ni ke yang viral tu ke? Bukan. Ya, dia lah kot. Dia lah kot. Tapi tengok yang satu kotak-kotak ni. Betul. Tak ada. Semua borong. Semua. Minion 2 sama dengan yang ni. Steve.
Tak ada ke yang kacang-kacang? Tak ada makan kacang-kacang. Oi, besar Besar Buah limau pun. Oh. Ini satu biji berapa ni? Besar. Berapa? 219 dalam RM30. Murah. Besar. Satu 44, 1,5. Oh, ni sell. No, cash. Can, cash. Oh, cash. Baik. Oh, cantik banget. Okey. Dah beli ya. Sekejap kita beli. Ini buah ni. Dekat Pekan Danau berhenti makan tengah hari sekejap sebelum masuk ke checkpoint Bukit Kayu Hitam. Makan tengah hari. Sekarang pukul 12. Menu dah sampai, nak makan. Okey, terima kasih. Oh, itu nak pilih. Oh. Sama yang tak ada kira bekas hari. Oh, Tak ada kira duit bekas hari. Kira tenang makan ya. senang makan je. Ya.